Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khairul Hafizi bin Zawawi untuk rangkuman bulanan bagi bulan Oktober untuk tahun 2025. Ya, Alhamdulillah, pada minggu yang pertama untuk bulan Oktober, kami telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 430 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 430 kotak infak. Manakala pada minggu yang kedua pula, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 360 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 360 kotak infak. Okay, untuk minggu yang ketiga pula, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 280 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 280 kotak infak. Dan untuk penutup bagi bulan Oktober, iaitu minggu terakhir, kami Muzium Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 260 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 260 kotak infak. Okay, untuk jumlah keseluruhan keluarga asnaf yang telah kami bantu bagi bulan Oktober untuk tahun 2025 ini ialah seramai 1,330 keluarga asnaf dengan nilai kotak infaknya sebanyak RM79,800 Malaysia. Saya mewakili Muzium Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muzium Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi, teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Sekian sahaja daripada saya untuk rangkuman bulanan Muzium Malaysia bagi bulan Oktober. Assalamualaikum dan terima kasih.